saya Nusara Elisha binti Omar Amin. Hai, nama saya Kasmayana. Hai, nama saya Siti Abu binti Mak Rakis. Hai, nama saya Nur Elisha Husna binti Hamdan. Nama saya Erina Azalia binti Ali Azlan. Saya Cikgu Siti Nolia binti Muhammad Yasir merupakan guru pembimbing bagi kumpulan Under 18 Drive Thru. Sekarang kita akan melihat sinopsis inovasi. Murid tidak dapat menggambarkan nilai selepas angka 10 apabila memizan dari rumah puluh dalam operasi tolak. Contoh gambar raja di bawah, murid tidak nampak nilai 14. Seterusnya, murid tidak dapat menggambarkan nombor lebih daripada 10 apabila ditambah. Contoh gambar raja di bawah, murid tidak dapat membayangkan nilai 16. Objektif inovasi: membantu murid membuat jalan kerja, operasi bahagi, tambah dan tolak yang betul. Membantu murid memahami konsep pendaraban dengan penyenaraian hasil darab berturutan. Kumpulan sasaran, sampel terhadap murid 4 bitara. Tolak 77, 4 tak boleh tolak 7. Jadi kena pindah 9. Jadi 8, sini jadi 14. Kalau 14 tolak 7, bermula dari 14, kita akan buat tertib menurun 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawapannya 7. Senangnya. 8 tolak 7, jawapannya 1. Jadi jawapannya 17. 9 tambah 17, 9 tambah 17. Kita akan memulai dari 9, tertib menaik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jawapannya 16. 1 naik atas, 6 di bawah. 5 tambah 1, 6 tambahkan dengan 1, 7. Jawapannya 76. Wah, senangnya. Ini sifir 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Dan seterusnya. Ini sifir 8. 8 tambah 8, 16. 16 tambah 8, 24. 24 tambah 8, 32. 32 tambah 8, 40. Dan seterusnya. Seterusnya, kita akan membuat sifir 38. 3 tambah 8 jadi 38. Kalau 6 tambah 7, tambah 1, 7. Jadi 76. 9 tambah dengan 2, 11. Tambahkan tuliskan 4 di belakang jadi 114. 12 tambah 3, 15. Jadi 152. 15 tambah 4, 19. Jadi 190. 18 tambah 4. Seterusnya, kita akan selesaikan 456 bahagi 38 dengan menggunakan sifir 38. Kita akan mengambil 45 dan di sifir 8 tidak ada 45. Kita akan ambil 38, iaitu 1. 5 tolak 8 tak boleh, jadi kena pinjam 11. Sini jadi 3, sini jadi 15. 15 tolak 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawapannya 7. 7. 3 tolak 3 sifar. Turunkan 6, jadi 76.
Di situ 38 ada 76, iaitu 2. Tolakkan 76, tolak 76. Jawapannya sifar jawapan. Seterusnya 12. Wah, senangnya. Keberkesanan inovasi ini dalam kelas ialah kelas lebih terkawal, tidak membuang masa dalam pengajaran, objektif pembelajaran tidak terganggu, kurangkan tekanan guru dan murid, lebih banyak aktiviti boleh dirancang. Kami berharap inovasi ini dapat membantu murid dalam matematik dan lebih menyeronokkan